sikit. Ini pendapat saya, mungkin saya salah, mungkin saya betul. Keputusan tetap pada pihak yang search and rescue. Cuma bagi pandangan saya, at least sekurang-kurangnya bagi sehingga hari ke-17, insyaAllah. Bila orang berilmu berbicara, setiap patah perkataan berdasarkan ilmu dan pengalaman, alhamdulillah telah ditemui. Itulah satu daripada beratus komen yang ditinggalkan netizen apabila teruja dengan kata-kata Tuan Hutan, iaitu Tuan Meja Fitri yang juga merupakan bekas jurulatih dan pakar survival hutan tentera Malaysia berkenaan kehilangan pendaki, Jaslinda Salahuddin yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih Tapah Perak, 24 Mei lalu. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akuan TikTok Petua dan Ilmu Itu, firasat Tuan Hutan berkenaan kehilangan Jaslinda adalah tepat, di mana beliau memberikan cadangan agar operasi pencarian masih perlu dijalankan sehingga hari yang ke-17, kerana badan manusia masih boleh bertahan dalam jangka masa tersebut. Hati saya, mungkin benar mungkin salah, tapi hati saya mengatakan bahawa orang yang hilang ni dia dah jumpa kesan manusia, kesan baru ke kesan lama ke, tapi dia dah jumpa, cuma dia tak dapat nak menilai kesan tu kesan baru ke kesan lama. Faham tak? Kan dia bukan orang yang berkemahiran. Saya jurulatih pengesan tempur, kan, combat tracking. Tengok kesan saya boleh tahu ini berapa lama, itu memang kerja saya dulu, kan. Dan kita boleh tahu ini laluan ni baru orang dah lalu 10 jam lepas, yang ni 3 hari lepas, kan. Tapi orang yang awam, majoritinya dia nampak kesan orang potong, kesan potong ke kesan apa, dia nampak kesan manusia, cuma dia tak tahu kesan tu berapa lama, dia tak ada kemahiran tu. Jadi bagilah masa sikit. Ini pendapat saya, mungkin saya salah, mungkin saya betul. Keputusan tetap pada pihak yang search and rescue. Cuma bagi pandangan saya, at least sekurang-kurangnya bagi sehingga hari ke-17, insyaAllah. Kan? Temukan dulu, kita jumpa dululah, kan. InsyaAllah dapat selamatkan dulu. Setakat yang boleh buat, kita buat. Kemudian jika dah tak boleh kak, itu serah pada Allah. Kan? Kenapa hari ke-17 tu? Kerana berdasarkan badan manusia tu, kita tengok rasa okey lagi tu, boleh lagi tu. Dan saya mendoakan dengan harapan bahawa orang-orang asli kat keliling tu, kampung kawasan tu banyak orang asli duduk, kan, akan terjumpa dia, ataupun orang yang hilang ni akan terjumpa orang asli, antara dua ni, insyaAllah. Subscribe with notifications on.